Irfan ni tadi kata nak bawa dekat tempat special, tempat istimewa. Aduh, tuan ni cakap nak turut tunggu. Kila, ya Allah, sorry Lambat, lambat. Tak, lambat bersebab kali ni. Sampai hati awak tinggal saya seorang-seorang. Tapi saya ada surprise. Awak ada surprise apa? Awak buat saya pergi mana ni? Awak kan suka makan manis kan? Okey. Ni saya belajar buat sendiri. Awak buat untuk sendiri? Awak, iya. Apa benda tu, Fan? Cheese tart. Cheese tart istimewa, special buatan sendiri. Ini yang lagi lebih awak tak sempat buat ke macam mana awak buat dua tak saya? Tadi saya tu yang jadi ni dua je. Awak ni tahu-tahu je saya suka cheese tart. Betul, kita kena ingat lah. Tapi mana awak belajar buat cheese tart semua ni, Fan? Itu rahsia lah. Tapi tak apa, sebabkan ni rahsia saya je dulu. Lepas ni saya buatkan rahsia berdua. Awak ni ada apa-apa ke ni? Romantik-romantik macam ni siap buat-buatkan cheese tart pula. Taklah kan suka mana makan lah. Bukan ada benda-benda romantik lah. Tak, saja buat lah. Memang kawan-kawan. Kawan-kawan. Kena friendzone lah.